Ikut YouTuber cilik. Nak pergi Asma Rojak Zaim. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam Wawak Studios. Hari ni aku ada kat area Angsana. Sebab kebetulan orang rumah aku nak jumpa kawan dia dekat Angsana. Jadi bila dah sampai Angsana ni, kita orang akan pergi spot favourite makanan orang rumah aku lah. Dia makan rojak. Jadi nak tahu kedai yang mana, makanan apa yang dia hidangkan ke apa, tonton sampai habis. Jadi kepada korang yang mana saya tengok ni, yang baru ke, yang lama ke, jangan lupa lah untuk subscribe, like dan share. Semoga aku akan lebih bersemangat untuk buat konten-konten yang seterusnya. Tanpa membuang masa lagi, anak aku dah tarik-tarik dah ni. Mari kita. Sambil layan Baskers Baskers kat sini sedap juga nyanyi. Mr. No ni best-best juga, makanan dia macam-macam ada. Ada rezeki aku nak try review. Sana ni bagusnya parking lah, tak payah risau. Parking bersepah. Kalau time busy je lah, jauh sikit. Kedai dia masuk je daripada awal Mr. No ni, selalunya ada Baskers tu. Kedai dia kat situ. Asma Rojak Zaim. Hujung sana Mi Rebus Haji Wahid. Hujung belakang sana ada nan capati dengan kacang pol. Tanpa membuangkan masa, kita rasa kuah dia dulu. Bismillah. Kuah kat sini, tapi hari ni macam manis sikit kan? Kalau macam yang sebelum ni, dia kurang manis. Tapi dia pedas dia ada, pekat dia ada. Mungkin untuk hari ni, mungkin termanis sikit. Tapi masih boleh dimaafkan lagi lah. Sebab kacang-kacang dia, dia ada blend kacang-kacang yang hancur tu. Tu yang buat sedap juga tu. Hari ni kawasan agak Tiga Bingar lah, Celamak. Meriah. Kat sini tadi ada kentang, ada sotong. Target dia biasa lah, sotong. Sotong dia. Sekejap sotong dia. Bismillah. Potong dia kenyal-kenyal sikit, tapi dia tak liat lah. Sedap. Makan sotong dengan kentang. Cool. Lagu pun layan Mungkin dengan kehadiran lagu ni buat lagi seronok nak makan. Lama tak dengar lagu ni. Okey, padu. Potong dia. Padu dia. Letak sikit lah dengan salad, nampak macam kesihatan sikit kan. Yang time kesihatan semua tak nak ikut dia punya ni. Kuah dia.
lah. Oh. Lagu dia pun sedap ni lagi. Biasanya overall makanan dekat sini semua maintain je. Cuma kuah dia hari ni agak manis sikit. Yang lain rasa aku sedap je dekat apa ni? Asmar Rojak Huzaim kat Angsana. Kalau aku selalu ke Angsana, ni pot favourite lah. Rumah aku memang suka pergi sini. Setiap kali pergi tak pernah mengecewakan. Dia pun dah tahu lah siap bagi kuah lebih lah. Kuah kacang dia ni yang jahat ni. Dimaafkan lah termanis sikit untuk hari ni. Tapi still menyelerakan. Inilah. Dia kalau kuah dia dah sedap, makan dengan apa pun layan lah. Senang je. Kadang kat sini popular orang pergi Haji Wahid lah apa kan. Kalau nak tukar-tukar selera, boleh datang ke Asmar Rojak Huzaim. Aku pun tak pasti kuat ke tak masuk sound daripada basker tu. Tapi tak apalah, dia main sedap. Macam bonus lah. Okay. Aku nak habis kan. Kalau ada rezeki aku nak review tempat-tempat lain lagi. Jangan lupa aku support, okay? Kita bagi penutup dengan sopan yang terakhir. Sebab takut suara lagu tu makin kuat. Okay, kita stopkan. Korang yang berkelapangan, korang yang berkelapangan, singgah-singgah lah sini untuk support orang kita berniaga, okay? Jumpa lagi di video dan seterusnya. Assalamualaikum.